Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Rabbana syrah lana sudurana, wahai Tuhan kami, lapangkanlah dada-dada kami. Wa yassir lana umurana, wahai Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Ya Allah, membukalah simpunan lidah kami agar mereka memahami kalam ucapan kami. Rabbi zidna ilma. Ya Allah, tambah pada kami ilmu pengetahuan. Warzuqna fahmah, dan rezekikan kefahaman kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama sekali sama-sama kita merapatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan kasih dan sayang daripada Allah Subhanahu wa taala masih lagi memilih kita, ibu-ibu, ayah-ayah, habis-habis adik-adik semua, boleh mari rumah Allah, boleh mari semaya maghrib berjemaah, boleh mari dan boleh duduk dalam majlis ilmu. Dan tak lupa juga kita ibu-ibu, ayah-ayah, untuk kita niat iktikaf, ajak beriktikaf dalam masjid sunat kerana Allah. Dan satu lagi, niat kita nak tunggu masa waktu Isya, dan kita nak semaya Isya berjemaah. InsyaAllah pada malam ni, dan insyaAllah pada malam ni tajuk kuliah maghrib kita muhasabah kesalahan di hari raya. Kita nak sama-sama muhasabah, sama-sama tilik diri kita, sama-sama kita nak beki. Kalau ada berlaku di kalangan kita lagu ni, kalau berlaku di anak cucu kita lagu ni, kalau berlaku di ahli keluarga kita lagu ni, kita taubat dengan Allah, minta ampun dengan Allah. Kita tak sibuk dah. Kita tak sibuk dah. Dan insya-Allah pada malam ni tiap-tiap nak sebut dalam ada nekara, nah. Hak tim catat ada nekara. Muhasabah kesalahan kita di hari raya. Kita nak sama-sama muhasabah. Yang pertama berkenaan dengan jaga semaya. Lama tak semaya hari raya. Raya pertama, raya kedua tak semaya. Bapa tak semaya, tak sembahyang, tidak sembahyang, meninggalkan semaya, salah. Allah so. Bapa, ibu-ibu, ayah semua kerana apa? Saya nak buat make up muka ni. Ni orang puai, minta maaf. Orang puai. Oh, ya saya mungkin yang make up ke? Comel dia make up tu. Kalau dia buat masa Zuhur ke nak buat, pang nak pakai pula, pasak nak buat pula. Kira balik kodoh rumah, tengok-tengok. Tak semaya. Allahu Rabbi. Saya nak buat make up tu. Bukan kapal ni lah, kapal lain. Ingat baik. Ni temek, hok mari masjid ni mari belakang dah ni, tak tinggal dah. Ibu-ibu, ayah-ayah hok mari masjid ni tak tinggal dah. Tapi temek royak juga apa ni? Kerana apa? Kerana ada hok tak semaya sebab make up tadi. Anak beranak kita, keluarga kita, cucu kita, bukan orang lain. Jadi hok mari ni, hok dengar ni, balik royak. Balik royak ke anak cucu kita. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, inna awwala ma yuhasabu bihi abdul yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amalan hamba yang pertama, inna awwala ma yuhasabu bihi abdul yaumal qiyamah. Sesungguhnya amalan yang pertama dikira di hari akhirat
kita katakan anak cucu kita ni. Min amalihi, daripada amalan dia, solatuhu, semaya dia. Ingat molek kak cik, abang cik, abang long. Dah, kita royak ke cucu kita, ke anak kita. Hak tak semaya, tinggal semaya kerana saya mereka. Royak. Amalan hak mula-mula sekali kira akhirat semaya. Kalau semaya molek, Tuhan terima amalan lain. Tapi kalau semaya tu punah, tak semaya, tak jadi, habis amalan lain tu yang tolak belakang. Oh ya gitu. Sebab sedih kita, ayah-ayah ibu-ibu semua, ayah-ayah kan, pakai baju comel ni, pakai baju mahal-mahal, baju comel-comel, tak semaya. Allah Rabbi. Ni kalau kita tak royak, nak royak siapa lagi? Kalau kita tak royak, kita sebagai datuk, kita sebagai perdara, kita sebagai keluarga dia, kalau kita tak royak, siapa lagi? Nak suruh Tik Imeh mari royak di rumah? Allah, Tik Imeh. Tik Imeh keluarga dia ramai lagi tak semaya. Tik Imeh. Bukan keluarga Tik Imeh maya belakang, ibadah tak. Ada juga tak bangun maya subuh. Nah, jadi ayah-ayah, ibu-ibu hak dengar ni, kita pakat anak-anak kita royak. Oh, saya Nabi sebut. Pak kita royak lagi. Dalam kitab Jam'u Fawaid, dalam kitab Jam'u Fawaid disebutkan sebagaimana orang dalam kitab Jam'u Fawaid disebut manusia paling banyak sekali dalam neraka Allah, kena azab api neraka Allah adalah orang yang tinggal semaya. Macam mana tu? Batu sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Isra Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok orang kena hatuk kepala di batu, hatuk pada batu, pau pecah kepala. Hatuk kepala pula, pau pecah. Darah habis, bertepik, ya Allah, sakit ya Allah. Pas takut pula kepala, pas hatuk pula kepala. Ketika Isra Mi'raj, cerita ke anak cucu kita, ke anak dara kita. Awak tak ingat ke? Hak Isra masa bulan Rejab, hak Tik Imeh ada ceramah, hak ustaz-ustaz ada ceramah di masjid. Orang hak kena hatuk kepala di batu. Tak ingat ke? Kalau tinggal semaya. Hatuk kepala di batu. Pecah kepala, takut kelik, hatuk pula. Allahu Rabbi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Hei Jibril, apa orang ni dak hatuk kepala di batu wahai Jibril?" Katanya Jibril alaihissalam, "Ya Rasulullah, ni keadaan umat kamu hak tak semaya." Kamar mana? Allah. Itulah. Jadi kita jangan tanya sakit ke tak sakit. Ustaz, duk hatuk kepala tu sakit ke tak? Allahu Rabbi, tanya soalan. Jangan duk tanya tu. Bapa? Ada ulcer ada mulut ke? Ulcer duk mulut. Tak reti nak royak ada sakit. Ulcer ada mulut kita ke? Tak reti nak kecek, tak reti nak royak ada. Kalau orang sakit, kadang-kadang kita duk senyap, tak kecek apa? Sebab ada ulcer mulut. Tak lalu makan nasi. Tik Imeh aja ada ulcer mulut, tak lalu makan nasi. Tapi 2 pinggir habis, tak lalu pun. Tak lalu pun 2 pinggir. Dah. Kena royak ayat nah. Ulcer tu sakit dah. Pahada orang ibayah dia naik nah. Genda mutu. Hak ni pakai tepi, hak depan pakai tepi, dia genda dengan saya dia. Pas gi naik derah mutu, pahada bongo depan tak ingat nak berik dah, tapi gi juga langkah juga. Naik bongo. Teratuk helmet saya kita depan belakang. 2 hari bengong. Nak royak. Sakit. Nah. Hak tu belaga helmet naik motor tu. Hak ni hatuk kepala di batu, ya Allah. Hak tu kita kena royak ke pupu kita, ke anak dara kita. Kita royak. Sakit. Hebat macam mana kita pun, setara mana kita pun, paling lepas kita mati.
Kita orang bakar mati kita. Kalau mati adik-adik yang dirahmati oleh Allah, ayah-ayah mati ni ke, kalau kita main orang budak-budak main game ni bayar nah, dia main Mobile Legend ke, dia main PUBG ke, dalam game tu kalau mati dalam game tu tak apa. Nah, lagu mana adik mak kita main game ke tak. Kalau mati kita main PUBG, main Mobile Legend tu, kalau mati dalam game tak apa, boleh start mula. Tak apalah hak tu. Tapi kalau mati dalam keadaan tak sembahyang, oh, tak ada apa. So waktu 80 tahun dalam neraka. Oh ya. Ancaman bagian dah anak beranak kita tak sembahyang, kita kena royak. Aneh. Dalam surah Al-Mulk Allah Taala sebut apa? Dalam surah Al-Mulk Allah Taala sebut Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mati dan hidup ni liyabluwakum, untuk menguji ayyukum ahsanu amala. Di antara kamu siapa hak paling banyak amalan dia? Siapa hak ayyukum ahsanu amala? Ahsanu ni tengok ibarat dia dalam Quran guna ahsanu amala. Ahsanu ni maknanya siapa lebih baik amalan dia. Dalam Quran Allah Taala tak sebut siapa paling banyak. Kalau paling banyak dah kita dalam Quran sebut ahsanu amala, siapa lebih molek, lebih baik amalan dia. Waktu dia tanya. Kalau banyak tapi nak nunjuk kau orang tak jadi. Tapi kalau buat amalan banyak tapi tak kena cara dengan agama, tak jadi. Apa ni? Jadi ahsanu amala, siapa hak baik, siapa yang paling baik amalan dia. Baik yang pertama tadi kena jaga sembahyang, ni muhasabah oleh kita. Siapa kena royak. Yang kedua, muhasabah kesalahan kita di hari raya ni. Yang kedua, tolong jaga, tolong tengok pakaian ahli keluarga kita masing-masing bayar. Pakaian. Allah dahsyat. Ayah-ayah ibu-ibu kan macam kereta, kereta, motor. Hak tak ada akal tu kan? Tak ada akal motor kereta tu. Nak jalan atas jalan raya kena luluh puspakum. Tak. Luluh puspakum baru beres. Jumpa JPJ ke jumpa polis beres, tak kena sama. Bapa dulu puspaka. Kita orang, ibu-ibu, ayah-ayah, teimeh sendiri, keluarga kita, orang ada akal, dimuliakan oleh Allah. Kita nak jalan, nak tubik rumah, ada puspaka syar'i. Mana? Jaga pakaian tu, nak tubik rumah tu. Jadi sebab tu ayah-ayah, suami apa ni, ayah-ayah, ibu-ibu, suami semua tanggungjawab. Jadi tanggungjawab kita kena cek pakaian anak-anak kita sebelum anak-anak kita tubik rumah raya. Lagu mana anak-anak kita tubik rumah? Oh dahsyat ayah-ayah, ibu-ibu ni. Ibu-ibu, ayah-ayah diberi tanggungjawab oleh Allah untuk cek, untuk jaga anak-anak kita sebelum dia tubik di raya rumah orang lain. Duduk rumah kita tak apa lah, tubik rumah kita tu. Ataupun duduk rumah kita tapi orang mari tengok, orang tu bukan mahram dia, tengok dia ada luluh ke tak, luluh ke tak puspakum syar'i tu, luluh ke tak. Ada orang kata, Ustaz, kalau kita pergi tegur, nah, kalau Ustaz, kalau kita pergi tegur pagi-pagi raya, nyet tak Ustaz? Tak. Kita ayah-ayah, ibu-ibu semua tegur ni, kita tegur kena pandai lah tegurnya. Jangan duk jekoh anak kita tu, jangan duk jekoh dia, royak dia alung angah. Kalau alung dengan angah pakai lagu ni kan, nyaknya ke ayah, nyaknya ke umi duduk rumah ni, tak boleh lagu ni ada royak molek dia.
Alung sanggup kau tubik rumah dalam keadaan pakai ketak lagu ni. Supaya dugong. Supaya dugong nak. Oh dahsyat ayah pakai yang raya kan. Ada tu belah. Pakai yang raya tu. Belah halik tu, belah halik ni. Apa jadi lagu tu? Ada gepuk bumi ke mana? Ngepek tu email tu. Itulah ayah dia. Allah sedih. Ada ayah dia bui. Ayah dia ada rumah, mak dia ada, tapi anak pakai seluar, pakai kain, belah peti, belah hal itu, belah hal ini. Ya Allah, sedih. Muhasabah ibu-ibu ayah. Balik neng rumah kita. Kalau ada anak-anak kita lagu tu, kalau ada jiran-jiran kita neng, ya Allah. Maka kita royak. Jadi kita royak, kita kena tegur. Kita ayah, kita ibu, kita kena tegur anak kita. Tegur molek lah, tegur royak molek dia. Alung, angah. Nyaknya ayah, kalau alung dengan angah tubik rumah dalam keadaan lagu ni, pakai ketak lagu ni, tudung sikap lagu ni, stocking tak pakai lagu ni, nyaknya ayah. Jangan kita jadi ayah hok dayus. Minta maaf Jangan kita jadi suami yang dayus. Gapo nama ustaz dayus. Dayus ni ngamal ibu ayah. Temeh nasihat dengan temeh. Dalam hadis Nabi sebut, qad harramallahu alaihimul jannah. Sesungguhnya diharamkan oleh Allah untuk mereka ni 3 golongan. Antara 3 golongan ni salah satunya dayus. Maknanya Allah kata qad harramallahu alaihimul jannah. Sesungguhnya diharamkan kepada mereka masuk syurga. Maknanya orang dayus tak boleh masuk syurga. Pakak tilik diri kita ayah-ayah ibu. Gerak ni kita ramai lah ni payuh ni. Zaman kita lah ni. Orang dayus tak boleh masuk syurga. Nabi sebut. Mana? Maka Nabi pernah tanya sahabat, waman dayus? Apa dia? Siapa yang wahai sahabatku, siapa dayus? Apa itu dayus? Nabi tanya. Siapa dayus? Maka ada sahabat tu dia bang ya Rasulullah. Dayus ni ya Rasulullah, orang yang tak ada piti. Sahabat ni bangun pula kata, ya Rasulullah, dayus ni orang yang lembek. Orang ni pula bang ya Rasulullah, dayus ni orang yang tak ada anak. Nabi kata, lah, tidak. Salah takrifah hak muwi, salah belaka. Hak kata tak ada duit, salah. Hak kata tak ada anak, salah. Hak kata lembek, salah. Ya Rasulullah, gapo ya Rasulullah? Nabi kata dayuh, orang dayuh ni Nabi kata lelaki yang apa ni? Makna dayuh adalah seorang lelaki yang mengetahui perbuatan keji ahli keluarganya, yakni anak dan isteri dia, tapi dia diam. Dia tak kata gapo, senyap. Dan tidak ada rasa cemburu. Tak ada rasa cemburu gapo. Dan dia tidak tegur. Dan dia tak ada nasihat. Maka itulah Nabi kata dayus. Suami yang dayus, ayah yang dayus. Wal'iyadu billah. Takut kita, ayah-ayah ibu-ibu semua. Seorang ayah yang membiarkan anak-anaknya mendedahkan aurat keluar daripada rumah dan dilihat oleh laki-laki lain, maka ayah itu dayus. Minta maaf. Mana-mana suami yang membiarkan isterinya keluar rumah dalam keadaan mendedahkan aurat, dan suami tak ada kata gapo, tak ada nasihat gapo, maka itulah suami yang dayus. Qad harramallahu alaihimul jannah. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan mereka daripada masuk syurga. Orang dayus tak boleh masuk syurga. Takut kita bayar.
Ramai mana hari ni anak-anak kita tu bik rumah? Ramai mana anak-anak kita tu bik dalam keadaan tidak tutup aurat dengan sempurna? Ketat, pakai ia ketat. Ayah tak ada ayat gap. Kalau ayah tegur dah tak apa, lepas dah ayah. Ayah kata, ada jangan buat gini nyaknya kaya. Angah jangan buat gini nyaknya kaya. Ni dia kata, minta maaf lah ayah. Ibu tu bik juga. Lepas dah kita. Ayah tu lepas dah. Tak panggil, tak dayus dah. Bini nak tubik rumah, tak pakai tudung. Mamu tu pakai tudung nyaknya kambok. Allah abahmu tak jadi ustaz lah abahmu Wiko ti email sore sudah lah. Tak laki bosnya, tak laki bini tubik. Lepas dah tak laki dia. Dia tegur dah. Hebat juga. Habis bukan ke sini lah pak lain. Allah backing ngoti bini dia. Ambo pun timnya pun pelik juga kadang-kadang orang puai hok backing, orang puai hok backing. Pelik lah padahal kan makan nasi ikan singgah je. Makan air gula. Kalau dia pergi makan daging rimah singgah tak tahu backing lagi kali. Tak. Kalau pergi makan daging singa, celup tepung, backing lagi berkali. Setahun makan ikan singgah tu backing tu. Tak. Allah backing lah. Tak laki tegur jawab selalu. Bukan orang sini lah pak lain. Oh lah abahmu nak tegur. Demo mula gini juga. Sedap dia. Tegur lalu, dia ayat lalu. Enggak demo mula bukan jauh sangat. Ayat tu tak laki menguyak. Sungguh desnya tu laki dah. Kena ayat tu, ayat-ayat tu ni. Allah uji dah. Okey baik. Allah takut ni. Ada juga kata ni. Jadi yang kedua ni kena tegur, kena pakak-pakak tegur ahli keluarga kita pakai ya. Maknanya ayah tu dia kena cek dulu. Kena cek dulu. Dah anak kita pakak, anak kita tu yang backup kan. Bulu keni panjang, bulu keni anak kita. Allah halu panjangnya bulu keni. Boleh buat nyapu. Dah. Gi pendek dah gi buai le gi buai ayat pa anak kita tobek angah pula tobek pakai lecu 3 warna muka perpaduan ke atas merah bawah biru tengah hijau ikut contoh dah bukan itu dah dak Allah angah Allah jangan buat lagu tu gak ni nya 3 warna dak Allah nak make up boleh orang puai pakai tak boleh tapi jangan berlebih-lebih sikit-sikit sudah. Nah, negak Allah tak. Ayah kena tegur. Hak tikmen nak royak tanggungjawab ayah kena tegur. Kalau ayah tak tegur, ayah duk senyap. Dia panggil dayus. Kalau suami isteri tubik, suami tak tegur, suami dayus. Kalau anak tubik dalam keadaan mendedaki aurat, tak tutup aurat, ayah tak tegur, ayah yang dayus. Wal'iyadzu billah. Minta jauh. Baik, itu yang kedua. Muhasabah itu. Dan yang ketiga, muhasabah kesalahan di hari raya. Yang ketiga, tolong jaga ketika nak bersalaman ni. Jangan duk salam dengan semua orang. Ayah-ayah, ibu-ibu semua. Kena jaga kita, ayah kita tu. Kena royak ke anak kita, ke cucu kita. Jangan duk salam dengan semua orang. Ini salam berlaku. Orang ni mari salah, orang ni mari salah. Hak lebih lah, hak berat lagi. Salah cium tangan. Oh, jeng molek dak. Cium tangan siapa tu? Berat ya. Nampak juru lah. Allahu Rabbi ni. Ni. Dah, kita nak ayat ni. Ayah-ayah ibu muhasabah ni. Ni hak lepas dah ni kita main ayat ni. Sebab tu nama muhasabah. Muhasabah ni maknanya benda lepas dah kita muhasabah balik. Kita duk gana tu email baru royak. Nak dah tu email royak lama dah ibu ayah cuma ni nak panah balik muhasabah balik ni. Royak lama dah bab-bab ni. Bukan malam ni baru dengar ni. Nah. Ni kena royak ke anak kita jangan duk salah dengan semua orang. Ni sepupu. Ada juga kata, ustaz dia ni ke ustaz sepupu saya ni ustaz, sepupu kita. Kita dulu mandi lanjang dengan dia. Berat demo dak. Duk main sekali budak-budak dulu. Berat demo dak.
Hak masa budak-budak dulu memek lah. Lo ni besar dah kan. Lo ni tak boleh buat salah gitu. Pupu. Pupu pun Musa nikah dengan dia. Kena royak ayah. Ayah ketuk kan. Kalau sepupu dia. Kena royak sah nikah dengan dia ni. Jangan buat salah gitu. Ustaz, pupu kita ada tepi rumah. Ada tepi rumah ke? Tak kira. Tepi rumah ke atas ke bawah rumah ke? Nama sepupu sah nikah. Bila sah nikah, haris salah. Oh, dahsyat ibarat ni. Ramai mana? Salah dengan pupu. Alah, pupu kita. Ustaz ni, pupu kita. Tak. Dia jatuh, pupu dia puas. Hak jatuh sama jatuh, tak apa nak salah. Kalau sebelum lepas 2 minggu salah, tak apa lah. Ni orang pupu kita perempuan, kita lelaki. Haram. Tu. Begitu juga ibu-ibu ayah-ayah mak dara sabit minta maaf ni. Sebut mak dara sabit kita. Tak boleh salah mak dara sabit kita. Ni gak Allah habisnya nak mak dara sabit. Kalau orang puai pula haris salah dengan mak dara sabit tu. Kalau hak laki pula haris salah dengan mak dara sabit. Ni gak ikut orang holo belaka tangan salah. Allahu Rabbi. Kalau kita tak tahu, boleh salah ke tak Jangan salah lagi, tanya orang pandai. Tanya ayah-ayah kita orang hok ngaji. Tanya orang, boleh salah tak kahwin dengan abah kita, boleh salah tak dengan mak lo ni? Tak ada. Mak lo tu mak dara sabit kita. Hok adik-adik abah kita, mak lo tu. Adapun mak lo tu mak saudara, mak dara sabit. Kita tak tanya abah kita, abah boleh salah ke tak? Abah kita kata boleh salah, gong juga abah kita, abah dia tu gong. Dia ajar ilmu sesat. Tak boleh salah. Allah sedih. Ni sungguh berlaku ni ibayah minta maaf. Makin ngepek dia nak royak. Ada ke hak sedih lagi ibayah. Ya salah dengan ipar dia. Ada ipar dia jatuh. Adik dia jatuh juga. Panik perempuan tu ada ipar lah, ada ipar perempuan. Salah juga. Oh jeng. Tak. Oh berat. Betul ke sini lah. Rasa tempat lain. Ipar kita tak boleh salah. Haram. Ipar hak perempuan lah kita jatuh kan. Ipar kita perempuan. Haram salah. Tapi ada orang tak tahu. Oh dahsyat. Salah cerita tangan pula. Tak ada apa dah. Ambil berkat. Berkat mung berkat. Tak. Bala tu. Nah, Allah. Kita doa ni. Kita doa pada Allah. Kita royak dia, nyanyi ke dia. Nah, mungkin dia tak ngaji lah, mungkin dia tak tahu. Kita royak ke dia. Doa ke dia, biar dia berubah. Tapi benda ni sedih sangat kalau tak tahu. Nah, okey baik, sikit lagi. Ada juga hak royak gini, ibu-ibu ayah dia gini, ustaz. Tak sampai pula ustaz kalau kita tak salah dengan mak dara sabit kita. Sebab daripada kecil lagi duk salah ustaz. Maka kita jawab, dulu mu kecil tak apa, dah salah dengan mak dara sabit tu. Masa kecil. Tapi lo ni kita besar dah. Tak boleh. Nah. Kena royak gitu. Tak boleh. Mu balik dah, mu besar dah, tak boleh. Kita ni ada syariat. Maka junjunglah syariat kita. Kalau bukan kita nak junjung syariat kita, siapa lagi? Kita orang yang mengaji ni, kalau tak royak, siapa lagi nak royak? Ibu-ibu ayah semua. Kena royak. Ramai orang tak tahu, salah dengan pupu boleh. Orang dia pergi salah dengan pupu ni boleh. Ramai orang dia pergi salah dengan mak dara sabit ni boleh. Kalau orang puai pula, ramai orang dia pergi kata, bersalam dengan mak dara sabit ni boleh. Allahu Rabbi. Haram belaka tu. Apa dah? Pakai royak dah. Kita dah ayah kan dia jadi tanggungjawab. Ayah ni kita ayah. Jadi tanggungjawab. Lepas ni pak long kita. Dak abelo kita lah, abel kita nak mari ziarah rumah kita. Dia pun telefon, adik. Aku nak pergi raya rumahmu ni. Nak mari belakang. Mak long gapo semua nak mari belakang raya. Maka kita awal-awal lagi royak ke anak kita. Angah
Apa ni? Abengah, abelong. Lepas ni dak pok long nak mari raya rumah ni. Pok long tu. Batu mak long tu kan. Mu tak boleh salah dengan mak long tu. Sebab mak long tu mak dara sabit. Mak dara sabit mu. Hok pok dara sabit hok ada beradik ayahnya, pok long tu hok jatuh tu. Ada pun mak long tu, mak dara sabit mu. Mu tak boleh salah. Ayah wajib kena royak gitu ke anak tu. Kalau ayah tak royak, berdosa ayah. Tak tanggungjawab ya. Tapi ramai mana hok royak? Ramai mana hok ayah royak? Tak boleh salah pupumu tu. Tapi kalau kecil sama kecil, tak apalah. Dia tak balik lagi dapat jadi ikut nak salah pok dia. Tak apalah. Ni hok besar dah anak kita ni. Ni ke ayah, mari. Salah dengan maklum. Padahal maklum dia tu mak darah sabit. Tak mak darah sabit. Tak. Allah akbar. Suruh salah pula. Ayah tu. Gong lah ayah pun. Nak minta maaf dah. Allah, ayah suruh salah. Patutnya ayah lah royaknya. Jangan salah maklum mu tu. Ya mak darah sabit mu tu. Sepatutnya gitu ayah. Allahu Rabbi banyak. Kena betul dah, kena betul. Ini kesalahan, kesilapan pada hari raya. Dan kalau tak hari raya pun macam hari ni. Lepas habis Syawal. Begitu juga. Bukan kata Syawal hari raya yang tak boleh salah. Ngamak darah sabit lepas raya boleh salah. Tak boleh salah juga. Apa dah? Terfaham. Yang keempat saya pernah sebut. Yang keempat, muhasabah kesalahan pada hari raya. Jangan melakukan pembaziran. Ni yang keempat, muhasabah kita. Pembaziran banyak berlaku. Ni hari raya kita buat jamu tu. Mengikut kajian lebih 8,000 tan pada bulan Ramadan dan bulan Syawal berlakunya pembaziran. Allah, 8,000 tan. Sebab itulah. Nah, kalau kita tak salah kita nak buat open house dibayar moleklah kita nak buat rumah terbuka kita jamu orang. Molek nak buat hari raya rumah kita nak ajak orang mari makan. Molek comel-comel. Cuma kena hati-hati kita. Jangan berlaku pembaziran makanan. Kita dah ni gak ada orang ke ibayar dia buat makan kan. Supaya ajak orang negeri pergi makan rumah dia. Ada juga. Nah, buat makan banyak supaya nak ajak orang negeri sebuah. Nah, Allahu Rabbi salah tu. Buat makan sikit-sikit sekodah kita tahu rumah kita banyak mana orang mari kan. Buat sekodah sikit-sikit. Tu. Tak boleh berlaku pembaziran. Sebab apa? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sebab akhirat kaki ingat molek. Makanan hak kita bazir tu akhirat kaki dia akan tuntut kita. Dia akan jadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, orang ni bazir tahu makan tak habis. Dia akan tutup kita, dia akan cari kita daripada masyarakat. Nyaknya kita ibarat.